Ini adalah Cyclone RC600. Sports bike ni dah rupa macam MotoGP dah. Tengoklah misai depan dia tebal mana. Lepas tu harga pula RM11,000 je. Memang sedap lah henjuk bawa daily. Dia punya design pun boleh tahan. Ini sekali pandang dah nampak macam Aprilia RSGP dah. Tapi yang versi rahmah lah. Lagipun design ni memang diinspirasikan dari Aprilia RSGP pun. Itu pasal lah dia nampak sama tapi bukan dia. Tapi okey juga kalau keluar kilang dah dapat design macam ni. Tak payah dah order aero kit dari Sophie Motorsport tu. Kalau untuk performance, motor ni pakai enjin 2 silinder 550.4cc. Dapatlah 58 horsepower dengan 55 Nm. Ada juga one way quick shifter. Tapi top speed motor ni atas kertas dia tulis 170km sejam je. Tapi bila tanya pekerja kilang sini, katanya motor ni atas 18 pun steady. Itu kau kena pulun dululah baru dapat angka sebenar. Untuk suspension pula, depan dia bagi USD fork, belakang pakai monoshock. Lepas tu ada juga meter TFT 6.5 inci. Brake disc pun dia bagi depan belakang. Ada ABS, ada traction control. Kira okey lah tu untuk motor harga RM11,000. Tinggi seat dia dalam 790mm. Tangki minyak pula dia bagi 15 liter. Berat motor ni pun cuma 186 kilo je. Boleh angkat ke tak boleh angkat? Motor ni tahu lepas dia unveil kat China. Tapi ni M-Force dah bawa kita orang tengok ni. Ada peluang lah ni nak masuk Malaysia. Kalau dekat China, harga motor ni dalam 28,888 yuan ataupun sekitar RM17,000. Kalau masuk Malaysia, agak-agak berapa harga motor ni?